Betul ke dekat sini? Ada. Dah jumpa. Ready? In 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Kak Rosdama Aris. Assalamualaikum, hai. Saya Husna Mustafa. Jadi saya memegang watak sebagai Mas. Hai, saya Putra Fasha. Saya memegang watak Kira dalam Kara, brand filem Raya. Kenapa Mak nak sangat masak resepi atuk? Mak teringin sangat nak makan rendang Puteri Perak atuk. Ada dalam dia. Okey, Kak, dia kena pantas. Sekarang dia santai sangat. Dalam cerita ni, Kak Rosnah jadi nenek. Ada anak seorang dan ada cucu seorang yang akan datang seorang lagi. Mas ni dia sedang mengandung. Dalam masa yang sama dia mengidam masakan ayah dia. Cari-cari resepi perut yang atuk dia. Lepas dah jumpa, diorang dah excited dah nak buka resepi book tu, tiba-tiba kosong. Itu yang jadi kelang kabut dalam rumah ni. Pasal dalam cerita ni lah rendang Caca. Caca pura-pura. Rumah. Caca rumah. Just tarik yang hijau ni lah. Dan ini terus. Rose! Cakap action. Action. Hai, manalah orang ni? Bila nak mula syuting ni? Tu dia dah sampai. Cepat kita kemas. Melji, tengok dia keluar. Wide eye reaction macam Sebab sekarang pun Kak Rosnah memang dah ada nenek pun, dah pangkat nenek. Tak terasa lah kalau dengan anak, dengan cucu yang ada sekarang dalam cerita ni. Lagipun dalam cerita ni, Kak Rosnah memang berpegang makanan tradisional. Kak Ros memang suka masakan orang kampung. Minta maaf kalau masak-masak moden ni, makan bukan tak makan. Tapi lebih suka masak-masak orang dulu. Kalau boleh pakai tangan. Cukup. Tak ada pakai sukat-sukat Orang sekarang pakai sukat Foto cantik. Yes sir! Yes sir lagi. 3, 2, 1, action. Oh, jalan cerita ni memang sangat dekat dengan diri saya. Setengah sibuk-sibuk malam raya nak siapkan hidangan semua. Lagi satu, pendapat pula bila dah ramai orang, pendapat mak lain, pendapat kita lain, anak kita lain pula. Tapi kebaikannya adalah bila raya kita semua kumpul bersama. Kalau nak masak rasa macam kudet keling, dengar cakap saya. Peranan saya dalam cerita ni sebagai perantara tradisional dan moden. Kara memang selari dengan perjalanan karier saya sebagai chef. Sebut tentang santan Kara, ia membantu saya dalam mengekalkan rasa asli masakan saya dalam setiap hidangan saya. Terutamanya rendang. Selamat Hari Raya. Kalau nak tengok cerita penuh Kara Raya ni, tengok di social media Kara. Kara Malaysia. Selamat Hari Raya Kara. Enak jamu bersama, ingat raya, ingat Kara.